Payment paling sikit sekali pernah aku buat Lalamove. Janganlah tutup pagar, aku nak masuk. Lalamove. Ini apa dia tunduk bersujud ni? Okey, boleh buka. Jemput masuk. Rumah terbuka. Benda yang lama sangatnya, ya Allah. Cuba kalau order Lalamove tu, barang tu dah siap sebelum order. Inilah yang dinamakan sebagai kerja amal. Baik aku buka rumah kebajikan, sama je. Background. Background. Aku pun lupa ayat apa panggil. Oh, reverse, lupa pula. Dah, sampai situ je. Asal kena reverse, aku rasa barang dia banyak ni. Kalau banyak memang terkejut lah saya ni. Saya memang kuat terkejut. Ini makanan apa ni? Dodol? Apa? Dalam? Kuah. Kuah. Nasi. Okey. Ada banyak lagi So, makanan yang packaging lah Ini saja Okey. Sana bayar kan? Cool. Okay, thank you. Okay, makanan pun dah ambil. Jarak perjalanan adalah 20 minit je. Tapi loading tu lama. Tapi tak apalah. Jomlah kita hantar makanan. Let's go. Sweet. Okay kak, saya dah sampai. Secara tidak sengaja tolong ambil barang tapi ada bayaran juga. Ini adalah cash order dia ni. Aku dah sampai dekat tempat yang dia pin tu lah. Tapi masalahnya, mana kedainya? Ambun pun takkan mampu. Mana manusianya? Halo. Ini makanan. Ya. Makanan staff Ya. Okey. Bau sedap. Alright, terima kasih. Memang sedap. Ya, selalu order sini lah. Oh, kari Apa basmati? Yang ini apa tu biryani. Biryani. Lepas tu ada yang veggie pun. Oh, okey. Boleh kah? Okey kah? Mana? Okey, saya ambil gambar dulu Okey, ambil. Okey, thank you. Alright. Settle. Alhamdulillah, order tadi kita dapat RM10.98. Payment paling sikit sekali pernah aku buat Lalamove. Sebab dia daripada tempat sini ke tempat sini juga tak banyak.